Kan? Jadi pada penguasa yang nak membodek kerajaan ke, kau jawablah pada Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kau pasti akan mati. Kau pasti kan? Assalamualaikum dan selamat kembali kita dalam Pandangan J. Hari ini bersama dengan kita Datuk Seri Dr. Jahabuddin Mohamed Yunus. Datuk Seri, thank you for being with us. Hari ini kita akan berbincang tentang topik rukun negara, Datuk Seri. So, untuk saya start off with Datuk Seri, saya nak tanyakan pandangan Datuk Seri tentang rukun negara ni secara keseluruhan. Daripada teksnya tersendiri dan juga pemahaman Datuk Seri tentang rukun negara ini sendiri. Boleh Datuk Seri jelaskan sedikit? Okey, Assalamualaikum Saudara Fudil. Assalamualaikum para pendengar, salam sejahtera. Okey, perbincangan tentang rukun negara ni Fudil sebenarnya bagi saya dah long overdue. Sebab kalau terlihat kepada mana-mana negara, kalau terlihat pada Amerika sebagai contoh, dia ada American Dream. Kalau terlihat pada Indonesia, dia ada Pancasila. Jadi kalau tanya Malaysia apa yang kita ada? Pada saya suatu negara nak membangun, maju, dia kena ada satu matlamat atau asas yang dapat menyatupadukan semua rakyat dalam negara itu supaya semua kita mempunyai satu prinsip yang sama, satu nilai yang sama untuk kita cuba capai untuk negara tersebut. Sama lah untuk diri kita sendiri pun, kita kena ada satu nilai yang kita guna sebagai kayu ukur ataupun satu nilai yang kita nak menjiwai untuk mencapai sesuatu. Dan dalam konteks negara kita, kalau kita ingat sejarah sedikit dia lah. Kalau kita ingat pada bulan 13 Mei 1969 kan, wujud pertama kalinya satu perbalahan konflik perkauman. Dan bila perkara tersebut berlaku, kerajaan ketika itu merasakan bahawa perlunya ada beberapa nilai-nilai untuk menyatupadukan rakyat. Maka timbullah rukun negara yang dengan prinsip ke-55 itu yang dilancar pada tahun 1970 kalau tak salah saya kan. 1970. Cuba cek. Okey, pada 13 Ogos 1970 telah diisytiharkan dan telah menggariskan 5 prinsip. Dan yang mana kita akan bincang satu demi satu lah. So, yang pentingnya kalau terlihat pada rukun negara tu, ramai yang lihat pada rukun negara sebelum tu. Saya tak tahu, mungkin zaman sudah tak ada dah. Zaman saya dulu kat sekolah, di belakang buku tulis tu tertera di situ apakah preamble pada rukun negara dan juga prinsip rukun negara. Maknanya masa zaman saya di sekolah rendah dan sekolah menengah, rukun negara tu memang kami hafal, memang kami tahu. Dan setiap Isnin kami ada assembly, school assembly. Masa zaman Fudi ada assembly tak? Ada ya, perhimpunan semua sekali. Hari apa? Jumaat ke? Hari Isnin. Okey, jadi masa kami berhimpun hari Isnin tu mesti kami ada seorang akan pergi depan berikrar dan kami akan baca ke-55 rukun negara tu. Jadi ketika itu kami tahu apakah 5 prinsip dan kami ada banyak perbincangan. Tetapi malangnya selama saya ingat 20 tahun lebih lah tidak dibincang pun tentang rukun negara. Sekarang Alhamdulillah minat kepada rukun negara itu kembali pulih. Dan secara amnya saya mengatakan bahawa kita telah tinggalkan prinsip-prinsip rukun negara atau perbincangan mengenai rukun negara dan ditinggalkan kemudian ialah kerana politik. Kalau terlihat setiap kerajaan baru yang timbul, dia ada dia punya slogan. Slogan kerajaan Hadari lah, Madani lah, macam-macam. Dan kita tinggalkan rukun negara. Okey, itu sebagai permulaan lah. Datuk Seri, daripada pandangan Datuk Seri, rukun negara ni adakah ia penting untuk membentuk sesuatu society ataupun community ni sendiri, Datuk Seri? Okey, sebelum kita pergi pada 5 prinsip itu untuk banyak soalan sedemikian, nak jawab soalan sedemikian peri pentingnya rukun negara kepada Malaysia. Ianya sebenarnya tertera pada preamble itu sendiri. Kita pergi pada Google kita dapati di situ. Rukun negara dia ada 5 objektif. 1, 2, 3, 4, 5, 6 objektif. Objektif yang pertama ialah mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh Malaysia. Itu yang penting. Kenapa mencapai perpaduan lebih erat dalam kalangan seluruh Malaysia? Kerana Malaysia ni unik. Di Malaysia ni kita ada Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak.
Jadi dalam ketiga-tiga rumpun ini kita dapati Melayu, Cina, India, Karazan, Bajau, Murut dan sebagainya. Jadi kita dapati Malaysia banyak etnik, banyak bahasa-bahasa dan sebagainya. Dan bila kita ada banyak bahasa dan sebagainya, ada kecenderungan kemungkinan berlaku tidak faham, konflik, salah faham dan sebagainya. Jadi rukun negara bertujuan untuk memupuk atau mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan masyarakat di Malaysia. Dan yang keduanya ialah memelihara satu cara hidup yang demokratik. Jadi menarik ya, bagaimanakah rukun negara tu dapat memelihara satu cara hidup demokratik. Jadi untuk memahami cara itu, kita cuba memahami apa itu demokrasi. Dalam negara kita pun saya lihat tidak banyak perbincangan mengenai demokrasi. Perasan tak? Benar. Tak banyak perbincangan tentang demokrasi. Dan banyak juga kita punya pemimpin-pemimpin di Malaysia tidak bincang pun tentang demokrasi. Dan itu satu perkara yang aneh. Kerana pemimpin-pemimpin politik, mereka berkecimpung dalam demokrasi. Kita tak pernah bincang tentang demokrasi. Tak ada pula kita dengar mana-mana pemimpin mengatakan bahawa jika awak undi saya akan pastikan bahawa cara hidup demokrasi kita ni terjaga. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Yang kita dengar ialah nak jaga bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India atau mana-mana suku-suku. Sebab perbincangan politik kita banyak berdasarkan dan based on racial discussion. Tapi demokrasi tidak ada. Jadi kita kena faham apa itu demokrasi. Apa yang bagus sangat tentang demokrasi. Jadi kita lihat pada kita punya negara kita sebut demokrasi ialah bukan saja dari segi pilihan raya umum, di mana setiap rakyat mempunyai satu undi, tetapi demokrasi itu sendiri merupakan satu sistem politik yang sangat unik, di mana rakyat mempunyai kebebasan bersuara, mempunyai peluang-peluang untuk bersuara, punya peluang-peluang untuk mengambil bahagian dalam mencorak dan membina suatu negara dan sebagainya. Jadi perbincangan demokrasi itu satu perbincangan yang cukup besar. Jadi menarik Fudil, di mana rukun negara itu di antaranya bertujuan untuk capai demokrasi. Dan kita bincang lebih dalam bila kita kembali pada setiap prinsip-prinsip rukun negara. Dan yang ketiganya kalau kita lihat ialah mencipta satu masyarakat yang adil, di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Ini perkara yang sangat penting. Sebab kita nak cipta satu masyarakat yang adil, dan keadilan ini berasaskan kepada di mana? Berasas kepada kemakmuran yang dapat diagih secara adil. Dan bila tersebut tentang diagih secara adil, kita mengatakan bahawa atau kita mencari formula bagaimana cara yang terbaik untuk agihkan kemakmuran tersebut. Sumber-sumber negara sebagai contoh. Dan itu perkara yang penting Budil, kerana dalam mana-mana masyarakat kita punya sumber-sumber yang terhad. Sebab contohlah, kita nak peluang pendidikan. Banyak peluang pendidikan yang kita boleh bagi. Berapa universiti yang kita ada. Adakah perlu kita melabur lebih banyak wang dalam sistem pendidikan supaya semua rakyat tanpa mengira bangsa, agama dan sebagainya, semua rakyat sehingga tahap universiti dapat peluang pendidikan kerajaan sebagai contoh. Jadi itu satu perbincangan dan satu pengkhususan atau satu fokus yang sangat penting. Sebab dalam mana-mana negara pun, dan saya percaya kalau kita nak meningkatkan atau kita nak menurunkan kemiskinan, satu cara yang terbaik adalah melalui pendidikan. Sebab melalui pendidikan mereka dapatlah expose to pelbagai peluang-peluang, mereka boleh mencipta pekerjaan sendiri dan sebagainya. Yang keduanya juga, pendidikan itu sangat penting kerana dengan pendidikan mereka juga boleh menyumbang kepada negara dengan lebih baik. Dan zaman ini pula Fudil lah, zaman teknologi, zaman maklumat dan sebagainya, information is very important. Dan information itu melalui pendidikan lah. Ada pendidikan itu berbagai cara. Jadi itu satu lagi aspek yang sangat penting, bagaimanakah kemakmuran negara dapat dinikmati. Dan begitu juga sumber-sumber negara yang terhad. Minyak pun terhad. Sumber-sumber yang kita ada semua yang terhad. Jadi bagaimana kita nak agihkan dari segi pekerjaan dan sebagainya, dan juga perniagaan. Adakah kita nak kawal lesen-lesen perniagaan? Adakah kita nak menyusahkan rakyat daripada meniaga? Kan? Jadi polisi-polisi itu penting. Jadi kita lihat kepada preamble ini ya, mencipta satu masyarakat yang adil, di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Ia juga bergantung kepada keefisienan seorang pemimpin, seorang menteri dan sebagainya untuk menjana kemakmuran. Kalau mereka tidak pandai menjana kemakmuran, kita punya sedikit saja sumber untuk diagih-agihkan. Dan berkaitan dengan kemakmuran juga, satu perkara yang penting ialah ketirisan. Kan? Kalau sumber negara itu tiris, kewangan negara itu tiris, dan
kita akan sedikit saja untuk diagihkan kepada rakyat. Dan sudah tentu bila ada kita sumber yang sedikit, pengagihan itu akan jadi lebih tidak adil. Kita terpaksa pilih-pilih dan sebagainya. Dan bila sebut ketirisan, kita berfikir tentang satu, rasuah. Janganlah, dahlah kita ni manusia tak efisien. Jadi dengan tak efisien pun akan wujud ketirisan. Ini rasuah pula. Jadi bila kita ada rasuah dan sebagainya, kita dapati bahawa wang dan sumber-sumber dan peluang-peluang yang harus dinikmati oleh rakyat jelata dihindari daripada mereka menikmati. Dan wang-wang ataupun sumber-sumber yang tersasar ke tempat lain kena rasuah menjadi satu perkara yang membazir, dan ia juga boleh mewujudkan ketidakstabilan negara. Penting kan preamble perukah negara ni. Okey, yang lain pula kita tengok. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Ini saya nak rasa sedih pun ada, nak rasa kelakar pun ada. Fudan sedar tak pada hari ini perkataan liberal jadi satu perkataan yang lucah, perkataan yang berbahaya di kalangan orang Melayu. Kau ni liberal lah, kau ni fahaman liberal lah, faham tak? Jadi perkara ni berlaku banyak sebab tau. Di antara sebabnya ialah hari ini kita punya penguasaan bahasa Malaysia lebih tinggi. Tetapi penguasaan bahasa Inggeris bukan rendah, sangat rendah, amat rendah. Dan saya tengok kadang-kadang ada orang-orang yang bangga dengan kerendahan bahasa Inggeris. Dia bangga tau. Dia kata tak apalah, kita orang Malaysia, kita kena tahu bahasa Melayu ke bahasa Malaysia je lah. Kalau bahasa Melayu, bahasa Inggeris tak tahu, biarlah. Kita macam tak rasa malu Sebab apa salahnya kalau kau tahu 8, 7, 9 bahasa kan? Dan di Malaysia pula kita punya peluang yang terbaik kerana kita ada bahasa Tamil, macam-macam bahasa Cina, macam dialek dan sebagainya kan. Jadi kita lihat pada bahagian ini, kita membentuk satu sikap yang liberal. Liberal taklah bermakna bebas. Taklah bermakna kita bogey di tengah jalan ke, ataupun bangun pagi-pagi kita pasang lagu rock, kita menari sampai malam. Itu kerja orang bodoh. Itu bukan kerja orang yang tak beragama tau. Itu kerja orang yang bodoh. Ini saya akan tekankan sebab kadang-kadang kita samakan kebodohan dengan kebaikan. Orang tu bodoh sebenarnya. Tapi kata dia ni baik, tapi tak, dia tak, bukan dia baik, dia bodoh. Dia tak fikir panjang. Dia fikir kalau dia tidak mendedahkan diri dia pada ilmu-ilmu dan suasana yang Allah berikan, dia baik lah kan? Tak, dia menghalang diri dia daripada membesar, daripada growth. Okey. Jadi liberal di sini, perkataan liberal dalam rukun negara bermaksud terbuka. Maksudnya kita mempunyai sifat yang terbuka terhadap tradisi kebudayaan. Faham ya? Jadi perkataan liberal membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya. Bermakna kita mempunyai sikap yang terbuka. Kita boleh menilai kebudayaan yang kaya. Kebudayaan mana yang kita sebut? Kebudayaan Melayu pun macam-macam kebudayaan. Kebudayaan daripada Melayu Pulau Pinang, Melayu Perak, Melayu Terengganu, Melayu Kelantan, Melayu Negeri Sembilan, Melayu Johor. Jadi kebudayaan itu pun dah bermacam-macam kebudayaan. Itu belum kira lagi kebudayaan India. Kebudayaan India banyak. Tamil, Telugu dan sebagainya. Kebudayaan Cina, Hokkien dan sebagainya. Kebudayaan di Sabah, Sarawak. Jadi kita mempunyai sikap yang terbuka terhadap kebudayaan. Itu yang dikatakan punya sikap yang liberal terhadap kebudayaan. Dan bagi mereka yang faham, mereka yang tidak mahu sengaja memperbodohkan diri mereka, dan mereka yang mahu berusaha untuk memahami Al-Quran, terutamanya mereka ini seorang Islam, mereka akan dapati bahawa preamble di sini ini membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Itu adalah konsisten dengan Al-Quran. Betul tak? Betul. Surah Al-Hujurat ayat 13 yang sering kita sebut, di mana Allah mengatakan bahawa aku telah mencipta pelbagai-bagai kaum, bangsa, warna dan sebagainya untuk kamu saling memahami. Bukan untuk kamu bergaduh ataupun mengatakan aku lebih hebat daripada kamu dan sebagainya. Jadi tanpa kita sedar, walaupun rukun negara itu tidak sebut sebagai rukun al-negara, dia tak diarabkan, dia mempunyai ciri-ciri keislaman yang cukup tinggi. Jadi ini satu lagi contoh di mana tak perlu kita arabkan sesuatu. Tak payah dia bagi bunyi al-balhal, tak payah. Dia Islam satu sikap, satu ciri yang disarankan, diajar oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, kita tanda-tanda. Jadi kembali pada situ. Jadi ia merupakan bahawa bahagian pertama rukun negara mahu kita membina satu sikap yang menerima, yang mempelajari pelbagai pengajaran daripada pelbagai kebudayaan dan corak yang wujud dalam negara kita. Kita dirahmati dengan pelbagai budaya. Kita dirahmati dengan pelbagai bahasa. Kita jadi
Kerana saya fikir kita je satu manusia yang sangat kufur kepada rahmat yang Allah bagi. Tapi kita rasa kita yang paling beriman, kita Islam kan. Tapi kita kufur. Walau kita tak lihat pun benda tu dalam rukun negara itu sendiri. Okey. Yang akhir sekali adalah membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Bayangkan Fudil lah, objektif ini kita letak di Malaysia tahun 1970. Bermakna di Malaysia ini kita sudah mempunyai pemimpin politik yang berwawasan jauh. 1970. Ini 2026 ya. Jadi 1970 kita dah meletakkan gunakan sains dan teknologi moden sebagai satu objektif negara untuk mencapai. Kalau kita konsisten, kalau kita berpegang kepada objektif tersebut, tidakkah kita akan lebih maju hari ini? Kita akan menjadi manusia yang lebih maju. Kita akan jadi rakyat atau negara yang lebih banyak berfikir seiring dengan objektif Rapera itu sendiri untuk melahirkan rakyat Malaysia yang lebih berfikir. Bukan jadi pak turut, bukan jadi orang yang mudah dikejutkan, ditakutkan dengan saranan-saranan oleh orang agama ataupun orang politik, ya, ataupun yang menggadaikan otak kita kepada orang politik dan orang agama. Wahai Allah pun sarankan, gunalah fikiran kamu. Jadi dari aspek itu Fudil lah, saya kena sebut di sini sebab di Malaysia ni kita semua nak tengok ada tak konsisten dengan prinsip Islam. Mustahil tak menggunakan akal sendiri ya. Okey, saya mengatakan bahagian pertama rukun negara tu memang sangat konsisten dengan apa yang diajar oleh Islam. Cuma bezanya tak ada bahasa Arab kat situ. Faham ya? Okey. Terima kasih. Datuk Seri telah mengupas dengan dalam bahagian pertama. Setuju tak Fidel? Benar. Ya. Setiap daripada bahagian pertama tersebut, saya percaya Datuk Seri telah memberi penerangan yang mendalam. Sebelum saya tanya lebih banyak berkaitan bahagian pertama ni, saya nak pergi kepada body rukun negara itu. Ya. Kita pergi pada bahagian pertama sekali, ya, betul, kepercayaan pada Tuhan. Okey. Cuba lihat ya. Yang pertama sekali dalam prinsip rukun negara dia 5 ya. 5. Satu tangan ya. Yang pertama sekali kepercayaan kepada Tuhan. Alright. Kalau kita berpegang kepada kepercayaan pada Tuhan, saya rasa gerun melihat kepada consequence ataupun efek atau kesan daripada rakyat Malaysia berpegang kepada kepercayaan kepada Tuhan. Apa maksud kepercayaan kepada Tuhan kepada seorang Muslim sebagai contoh? Pada kita seorang Islam, bila kita percaya kepada Tuhan, bermakna yang paling utama sekali kita ialah kita tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sebab kita kata Allah adalah pencipta kita. Jadi kita tidak sembah. Kita tidak sembah manusia. Maknanya kita tidaklah sembah pemimpin-pemimpin politik. Kita juga tidak sembah pemimpin-pemimpin agama. Walaupun kita sering sebut ulama sebagai pewaris Nabi, kita akan tanya ulama yang macam mana? Ulama yang sikap macam mana? Adakah ulama itu berkepentingan diri sendiri? Adakah ulama itu ulama yang bias? Adakah ulama itu ulama yang tidak begitu berpengetahuan? Adakah ulama itu ulama yang hanya ambil satu aliran saja tanpa mengira aliran lain sebagainya? Adakah pandangan ulama itu konsisten dengan Quran dan hadis yang paling sahih dan sebagainya? Itu satu. Yang keduanya, seorang Muslim yang berpegang pada Allah, percaya pada Tuhan, dia akan percaya bahawa kita ini adalah anak Adam, Bani Adam. Bolehkah kita membeza-bezakan antara Bani Adam? Tidak. Okey. Jadi pada saya, kalau kita benar-benar berpegang kepada kepercayaan pada Tuhan, kita tidak akan ada sebarang mendiskriminasi dalam negara kita berasaskan kepada kaum atau berasaskan kepada agama dan apa-apa sekalipun. Kita tak ada diskriminasi tau. Dan bila kita berpegang kepada Tuhan, bermakna kita akan bantu, adakah kita akan bantu adik-beradik kita, Bani Adam kita yang lemah? Betul. Okay. Jadi kita ada affirmative policy. Itu bagus. Banyak affirmation, policy yang affirmative, membantu. Jadi kepercayaan kepada Tuhan Fudil, saya percaya bahawa membawa kita kepada satu masyarakat yang berihsan. Satu lagi prinsip yang Rapera bawa. Dan kalau dilihat kepada seorang Islam, dia seorang berihsan, dia seorang berfikir, dan kepercayaan Tuhan itu akan membuat kita supaya kita akan terima apa ajaran yang diajarkan sebagai seorang Islam dalam Al-Quran dan sebagainya ya. Dan Al-Quran dengan jelas tidak pernah pun suruh kita bertelagah dan sebagainya. Bertelagah berasaskan kepada fahaman mazhab pun. Dan begitu kalau kita lihat agama-agama lain, agama Kristian ke, agama Hindu ke, maupun agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya. Kesemua agama yang pada asasnya, saya percaya, tidak ada satu pun agama yang mengajak kamu kepada kejahatan antara manusia dan sebagainya. Ialah ada yang bersembah tuan-tuan yang berbeza-beza. Itu satu fakta ya, satu perkara yang lain.
Tetapi pada amnya tidak ada satu agama pun yang suruh kamu terlingkar di antara manusia-manusia. Jadi kepercayaan Tuhan itu satu prinsip yang sangat baik yang membawa kepada keamanan, keihsanan dan seterusnya. Yang kedua, Datuk Seri, boleh Datuk Seri terangkan sedikit kesetiaan pada raja dan negara. Okey, yang keduanya menarik, Fudel lah. Ya. Kita lihat kesetiaan kepada raja dan negara. Soalan saya, kenapa tidak diasingkan? Kenapa tidak letak kesetiaan kepada raja? Nombor dua. Dan yang ketiga tu kesetiaan kepada negara. Tapi dia disamakan sekali. Kesetiaan kepada raja dan negara. Pada saya, itu satu lagi perkara yang banyak boleh bincang. Kalau kita bincang kepercayaan pada Tuhan tadi dan kesetiaan kepada raja dan negara selama 20 tahun, kita ada khazanah yang cukup besar untuk membina negara bangsa. Jadi kesetiaan kepada raja dan negara bermakna, kalau kita lihat kepada negara kita ada raja tak? Ada raja. Kita ada undang-undang tak? Ada undang-undang. Dan kita lihat tadi bahawa di antara objektif rukun negara ialah untuk memelihara satu cara demokratik. Dari segi sains politik, political system kita, sistem politik Malaysia ialah demokrasi. Tetapi dari segi undang-undang, kita adalah raja berperlembagaan. Constitutional monarchy. Kita ada perlembagaan, tetapi raja kita lah raja yang dicipta oleh perlembagaan. Kuasa raja tu datang daripada perlembagaan. Dan itu satu. Yang keduanya ialah raja dan negara berkait. Kalau kita lihat pada perlembagaan kita dapati bahawa raja di Malaysia bukan raja puppet seperti, ataupun simbolik seperti di UK. Di UK simbolik, tapi di Malaysia ni raja ada peranan-peranan yang penting. Terutamanya kalau kita lihat kepada raja-raja di negeri-negeri. Mereka punya peranan-peranan tertentu, terutamanya dalam hal ehwal agama. Jadi raja dan peranan raja dan pemerintahan negara tidak terpisah. Dan kita perlu setia kepada raja negara, bermakna kita menyokong apa yang raja buat yang bertepatan dengan undang-undang. Dan kita setia negara bermaksudnya kita buat yang terbaik untuk negara kita. Jadi bagaimana kita nak buat yang terbaik untuk negara kita? Kita akan kembali pada yang seterusnya, keluaran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang dan semua itu akan bagaimana kita nak memanifestasikan kesetiaan kita kepada negara. Okey, tengok ketiga keluhuran perlembagaan. Okey, keluhuran perlembagaan ini penting Ini patut semua pelajar-pelajar undang-undang pun tahu dan semua yang members parlimen pun patut tahu. Keluhuran perlembagaan bermakna supremacy of the constitution. Yang paling tinggi, undang-undang paling tinggi di negara kita ialah perlembagaan. Bermakna kita lihat pada perlembagaan itu adalah pelbagai aspek-aspek di situ. Kita ada satu bahagian namakan sebagai fundamental liberties, iaitu hak asasi yang asas dalam situ. Perlembagaan juga telah menggariskan apakah perhubungan di antara rakyat dan pemain politik, politicians and rakyat, menteri-menteri dan sebagainya. Ia juga adalah memberikan tanggungjawab institusi-institusi tertentu sebagai contoh polis, AGC, iaitu pejabat peguam negara dan sebagainya. Semua itu ditertera dalam perlembagaan. Dan dari aspek itu kita lihat bahawa kerana perlembagaan merupakan satu undang-undang tertinggi, sebab itu yang selalu kita bincang ialah artikel 3. Artikel 3 sebut tentang Islam. Islam sebagai agama rasmi. Jadi itu pun dibincangkan, adakah ia agama rasmi? Apa maksud agama rasmi? Adakah bermakna bila perlembagaan mengatakan bahawa Islam adalah agama rasmi, adakah bermakna kita mengedepankan agama lain? Tidak. Sebab artikel 3 juga menyebut bukan saja Islam sebagai agama rasmi, tetapi agama-agama lain boleh dipraktikkan secara terbuka. Jadi itu satu lagi perkara yang boleh dibincang secara mendalam, Fudel. Bagi saya sebagai contoh, kerana Islam disebut artikel 3, hari ini dia mempunyai satu tafsiran, iaitu seseorang atau sekumpulan boleh menentukan apa itu Islam. Saya berpandangan berbeza. Pada saya, kerana artikel 3 itu mengatakan Islam adalah agama rasmi, maka saya menyarankan bahawa negara perlu mengawal, melindungi hak orang Islam untuk mempraktikkan Islam seperti mana yang mereka faham. Itu mungkin merupakan satu definisi atau saranan yang radikal. Jadi itu boleh dibincang. Adakah mana saya kena ikut fahaman awak punya Islam? Kan, sebab dalam Al-Quran sungguh jelas, akhirnya saya akan menjawab kepada Allah tentang saya punya perbuatan dan fahaman saya di dunia, bukan kamu. Walaupun kamu ulama sebesar mana pun. Jadi itu adalah konsisten dengan Al-Quran.
ada pihak-pihak tertentu kata tidak boleh sebab takut orang sesat dan sebagainya. Itu satu perbincangan boleh dilakukan. Itu saya sebut rukun negara ini mempunyai banyak prinsip-prinsip yang memerlukan perbincangan yang mendalam. Artikel 11 sebagai contoh dari segi agama juga, dan dari segi keluar perlembagaan, dari segi hak asasi. Bagaimanakah negara itu nak melindungi hak kebebasan bersuara. Bila kita sebut tentang kebebasan bersuara, Fudil, ia bukan bermaksud hanya setakat pergi demonstration, protes dan sebagainya. Kebebasan bersuara mungkin juga bermaksud tentang bagaimanakah saya nak mempunyai kebebasan untuk berkongsi pandangan saya dengan masyarakat. Saya sebagai contoh, saya orang penulis, saya kolumnis, saya banyak idea-idea yang saya nak sumbangkan kepada masyarakat. Saya nak wujudkan satu naratif dan perbincangan di Malaysia sebagai contoh, bagaimanakah kita nak berbincang dan wujudkan satu platform atau satu wadah di mana kita benar-benar dapat pergi ke arah untuk menyatu padukan rakyat Malaysia, daripada kita bermuka-muka ataupun pergi pada China cakap lain, India cakap lain, Melayu cakap lain, Kelantan cakap lain dan sebagainya. Bukan kita nak satu naratif yang sama kepada semua rakyat Malaysia. Bagaimana kita nak keluar daripada politik berasaskan agama? Bagaimana kita nak keluar daripada politik berasaskan bangsa? Bila saya sebut tentang bagaimana kita nak keluar daripada politik berasaskan agama, saya dengar dah bantahan-bantahan. Kita Islam tak boleh, kita tak dipisahkan di antara politik dan agama. Boleh bincang. Saya tak sarankan pun pisahkan politik dengan Islam. Tetapi kita perbincangan itu ialah bagaimanakah kita maksudkan bila Islam itu syumul. Adakah bermakna Islam syumul maknanya seorang yang berpakaian yang ada janggut, yang ada serban dan sebagainya, dia boleh menentukan segala-gala apa itu Islam pada saya? Itu tak juga. Adakah itu bermakna kalau kita maksudkan Islam itu syumul, Islam dan politik tidak dipisahkan, maka saya terpaksa terima satu pandangan dan fahaman satu parti politik yang dinamakan Islam itu, segala-gala yang dia cakap itu mewakili Islam? Adakah itu bermakna itu? Jadi kita boleh bincang tau. Sebab apa? Sebab akhirnya kita kena faham juga, politik seperti mana yang wujud realiti ialah politik merupakan satu permainan, satu wadah, satu cara, satu proses untuk orang-orang tertentu atau kumpulan tertentu untuk mendapatkan kuasa. Kan? Jadi adakah kuasa yang mereka dapatkan itu ialah kerana mereka nak menjalankan apakah ajaran-ajaran Allah SWT dan sebagainya? Jika itu sebenarnya saya lihat kepada keadaan-keadaan tertentu, saya lihat ada juga perbuatan-perbuatan parti-parti tertentu yang bercakap atas nama Islam tidak apa memberi sebarang kejayaan. Saya lihat. Jadi itu satu perbincangan yang mendalam yang kita boleh lakukan dari aspek itu, ya. Okey. Dan yang keduanya apa yang cerita ni? Berkaitan dengan kesetiaan pada raja negara, kelurahan. Sekarang keluar perlembagaan. Tentang parti politik tadi kan. Okey. Jadi perkara-perkara semua ini merupakan isu-isu yang besar. Saya cuma bercakap ni, saya tunjukkan betapa mendalamnya rukun negara ini. Benar, Datuk Seri. Daripada apa yang Datuk Seri katakan, seumpamanya banyak isu yang perlu dibincangkan. Oh, banyak. Akan tetapi soalan yang timbul adalah yang pertamanya di minda saya, adakah sebagaimana Datuk Seri grow up, membesar di buku teks Datuk Seri, di akhir buku tersebut ada rukun negara. Begitu juga dengan batch yang lain. Begitu juga dengan batch saya yang mana kita mengulang rukun negara di setiap hari Isnin. Adakah kita sebagai rakyat ni, Datuk Seri, sebagaimana Datuk Seri bincangkan dengan menyeluruh, adakah kita sebagai rakyat ni berdasarkan dapatan Datuk Seri memahami rukun negara sebagaimana yang Datuk Seri nyatakan sebentar tadi, pecahan-pecahan bagi setiap bahagian ni, sama ada bahagian pertama iaitu preamble ataupun bodinya itu sendiri. Daripada dapatan Datuk Seri sendiri, adakah Datuk Seri merasakan rakyat ni faham tentang rukun negara ini sendiri? Okey, saya tidak boleh cakap untuk semua rakyat. Cuma yang saya tahu di generasi saya, ramai yang faham. Ramai yang faham di generasi saya, sebab di generasi saya kami didedahkan kepada rukun negara dan kami juga didedahkan pada setiap hari Isnin perhimpunan. Jadi ada di antara kami yang berfikir, dan saya sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip rukun negara, dan saya sekian lama merasakan agak sedih bahawa kita telah tinggalkan perbincangan mengenai rukun negara tersebut. Dan seperti yang sebut tadi, selama 23 tahun di Malaysia ini kita tidak memberi penekanan yang besar kepada rukun negara, kepada perbincangan, pendedahan rakyat kepada rukun negara. Dan itu adalah kerana politik.
Itu satu. Yang keduanya juga saya lihat ialah kerana Malaysia masih lagi belum sampai, walaupun kita dah merdeka 65 tahun, kita masih lagi sampai kepada satu tahap di mana rakyat boleh berbincang sebagai dewasa. Bila kita sebut dewasa, dewasa ni maknanya kamu ni seorang dewasa, kamu ni seorang yang bertanggungjawab, kamu ni seorang yang boleh menggunakan minda, kamu diberi kebebasan untuk berucap. Bila disebut sebagai kamu diberi kebebasan untuk berucap, maknanya kamu boleh berucap dan bercakap dengan bertanggungjawab. Tetapi di Malaysia ini masih lagi ada kawalan-kawalan, sama ada kawalan undang-undang atau kawalan-kawalan yang bukan undang-undang, kawalan-kawalan unspoken, unofficial punya. Kalau kita bincang tentang agama, ada puak-puak yang, minta maaf lah, yang kurang kepandaian, tinggi kebodohan. Mereka nak orang lain pun bodoh macam dia orang. Jadi dia melatah, tak boleh, benda ni sensitif, tak boleh bincang. Awak kata sensitif sebab awak ni bodoh. Jadi Allah bagi peluang pada kamu untuk memandaikan diri kamu. Pergilah pandaikan diri kamu. Jangan kerana kamu tak dapat terima sebab kamu tidak mempunyai kebolehan untuk memahami. Kan? Jadi seorang merendahkan diri dan kamu tahu kamu tak berapa pandai atau kamu tidak ada kebolehan untuk memahami, ambil masa lebih panjang sikit, memahami, baca, berfikir, tafakur, tadabbur, semua tak ada dalam Quran. Yang kamu sensitif apa hal? Quran tak pernah sebut. So kamu sensitif pun. Kan? Cuba bayangkan betapa sensitifnya message yang disampaikan oleh Rasulullah pada Arab Jahiliyah. La ilaha illallah. Tak sensitif ke? Berhadapan dengan 300 Tuhan. Tak sensitif ke? Kalau kita fikir hujah sensitif, tak sampailah la ilaha illallah. Betul tak betul? Dari segi logik itulah. Jadi kita lihat pada perkara ini, kita kena berfikir. Ya, seperti mana yang kamu katakan. Jadi semua ini ialah kita kena ubah menjadi satu masyarakat yang berani berfikir. Saya guna kata berani, ya. Kita jadi masyarakat yang tak berani berfikir. Dan sedihnya ada di antara yang dah terdidik, antara kawan-kawan saya sendiri pun ada yang ijazah, ada yang lawyer yang hebat-hebat. Tetapi bila isu tertentu, dia akan cakap, kamu tidak berhak bercakap tentang sedemikian. Terutamanya yang sentuh tentang Melayu ataupun Islam. Kamu tak ada berhak, tidak boleh. Kalau orang bukan Melayu cakap, lagilah tak boleh. Walau kalau kita lihat pada Quran, pada saya lah, kalau lihat pada Al-Quran, banyak Quran sebut tentang orang kafir. Jadi kalau orang kafir tak ada hak untuk cakap, macam mana kita nak berhujah dengan dia orang? Jadi janganlah jadi penakut. Kita ni, saya sedih kerana kita tengok masyarakat kita ni, Quran mengajar kita berani. Quran mengajar kita jadi pandai. Quran mengajar kita berfikir. Tapi kita terbalik, kita jadi penakut. Kita tak nak berfikir. Kita tak nak orang bercakap. Jadi bila kita tak nak orang bercakap, bermakna kita mengatakan apa? Kita mengatakan bahawa kita takut orang bercakap dan kita mudah terasa. Dan kita tidak mempunyai kebolehan, kita tidak ada maklumat, kita ada ilmu untuk berhujah kembali. Betul? Walau kita bangga mengatakan ayat Al-Quran yang pertama ialah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' lah kamu. Baca. Kan? Jadi keanehan ini kita juga dapat kesedaran bila kita tengok balik kepada rukun negara. Berarti yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang tu sangat mustahak. Cuba kalau rakyat tahu sebenar-benarnya. Cuba kalau netizen tahu sebenar-benarnya kepentingan kedaulatan undang-undang itu. Sebab ramai netizen, ramai rakyat berfikir kedaulatan undang-undang itu satu perkara yang abstrak. Bukan. Kedaulatan undang-undang itu bermakna undang-undang itulah yang berdaulat. Daulat undang-undang. Undang-undang itu mempunyai daulat. Undang-undang itu mempunyai kuasa. Undang-undang itu mengatasi segala-gala, sama ada kamu raja ke atau rakyat, undang-undang lebih tinggi. Sama ada kamu orang yang kaya atau miskin, undang-undang lebih tinggi. Jadi bila undang-undang itu berdaulat, ini bermakna setiap rakyat di Malaysia, sama ada dia Melayu, Cina, India, miskin ataupun kaya, bodoh atau pandai dan sebagainya, dia akan dilindungi oleh undang-undang. Dan dalam masyarakat Fudil lah, sebagai satu contoh lah, ya, kita sering tengok orang-orang biasa, rakyat biasa, dia tak ada kuasa pun. Dia bangun pagi, dia pergi kerja, dia balik dan sebagainya. Dan di antaranya dia ada masalah. Dan banyak masalah sebagai kita rakyat biasa, banyak masalah kita hadapi. Dan di antaranya adalah perkara-perkara yang sesimpel-simpel seperti di saman. Mungkin kita di saman, contoh, saman tu tak kena. Orang bagi saman, tapi aku dah bayar tapi kena saman juga. So kita kena melalui proses kan. Kita kena pergi mahkamah dan sebagainya. Kerana mungkin juga kita bawa seorang yang sakit, kita terpaksa secara emergency letak kereta ke situ, kita bawa dia masuk, datang saman. Adakah patut kita kena saman? Kita kena pergi mahkamah. Jadi mahkamah merupakan satu tempat untuk memberi kita perlindungan. Sebagai contoh, kata seorang tu dituduh
dan hari ini kita lihat di dalam press dan media dan sebagainya, setiap kali orang politik nak tuduh, dia kata apa? Political persecution. Saya tak salah sebenarnya ni. Saya tak salah. Yang salah ialah mereka yang menuduh saya. Mahkamah tu salah. Pejabat pegawai negara tu salah sebagainya. Jadi di sini perkara itu semua tidak akan timbul sekiranya kita faham apa itu kedaulatan undang-undang. Bagaimanakah kita nak memperkasakan undang-undang supaya kita tidak perlu bergantung kepada manusia. Kita pergi sebagai contoh kepada mana-mana majlis perbandaran, kita nak minta perkhidmatan. Kita pergi kepada majlis perbandaran, kita orang yang sopan dan susila, kita bersopan, kita minta tolong, dia terpaksa tolong kita sebab dia ikut undang-undang. Tak boleh kita pergi nak menyembah, Tuan tolonglah Tuan, saya susahlah Tuan, tak payah. Faham tak? Jadi kedaulatan undang-undang itu satu perkara yang sangat penting, di mana dengan memperkasakan prinsip kedaulatan undang-undang, semua manusia menjadi sama di hadapan undang-undang. Equal treatment, fair treatment, sejajar dengan apa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Artikel 8 sebagai contoh. Jadi itu satu perkara yang penting dan perlu perbincangan, dan saya minta sangat-sangat rakyat peka dan fasih dengan rukun negara ini, dan mereka perlu minta orang-orang politik bila mereka datang untuk mendapatkan undi dan sebagainya, tanya kepada mereka, apakah yang kamu telah lakukan untuk mendaulatkan undang-undang? Apakah undang-undang yang terbaik yang kamu telah luluskan di parlimen dapat membantu kami? Adakah undang-undang yang kamu luluskan di parlimen itu membantu kami untuk membuat perniagaan? Sebab itu Fudil, kalau kamu nak berniaga, kamu kena dapatkan lesen, betul tak betul? Kamu kena dapat macam-macam permohonan. Cuba bayangkan orang biasa nak berniaga, kalau nak dapat lesen pun susah. Dah lah, hari ni kita dapati ada cuma 8-7-8 bank. Nak dapat pinjaman pun susah. Satu ketika dulu kita ada hampir 50 bank. Entah kenapa kita ada pemimpin-pemimpin politik yang merasakan terbaik ialah untuk buang semua 50 bank dan cuma 7 bank. Jadi keputusan yang dibuat oleh orang-orang politik sebelum ini, pemimpin sebelum ini, kita terpaksa tanggung hari ini. Faham tak? Kesannya daripada keputusan yang dibuat oleh menteri-menteri kepada menteri terdahulu, kita tanggung hari ini. Dengan 7 bank, apa persaingan di antara mereka? Faham ya? Dan bila kamu buat pinjaman sebagai contoh dan kemudiannya kamu dapat kesusahan, adakah bank tu bercakap dengan kamu dan memahami kesusahan kamu untuk mengatur bagaimanakah pinjaman kamu boleh dilanjutkan, atau mereka hanya pergi ikut kontrak, kamu tak payah, kan saya bankruptkan kamu. Walhal kalau di bankruptkan pun duit tak dapat. Jadi persoalannya ialah bagaimanakah undang-undang yang baik dapat mengawal, menghadapi masalah-masalah sedemikian. Jadi inilah masalah-masalah yang dihadapi oleh sama ada you Melayu ke, Cina ke, India ke dan sebagainya. Itu sebabnya saya 20 tahun, walaupun saya orang Islam, saya kata dalam politik janganlah politik perkauman. Politik perkauman tidak akan membinasakan kaum itu sendiri. Sebab sentimen perkauman hanya digunakan untuk pancing undi kamu. Hanya semata-mata untuk cuit perasaan kamu, bukan akal kamu. Kenapa orang politik takut sangat nak mencuitkan akal kamu? Kenapa? Sebab kalau dia nak cuit akal kita, dia kena bagi hujah-hujah yang waras dan bernas. Betul tak? Betul. Perasaan senang. Kau jaga, kita orang Islam tahu. Perasaan. Jadi kedaulatan undang-undang itu satu perkara yang penting. Rumusannya adalah rakyat mestilah memastikan bahawa undang-undang yang diluluskan oleh kerajaan, yang diluluskan oleh wakil-wakil rakyat di parlimen, mesti satu undang-undang yang adil pada semua, kaya, miskin, sebagainya. Yang keduanya, undang-undang itu mestilah undang-undang yang membantu, jangan undang-undang yang menyusahkan rakyat. Saya ulang sekali lagi ya, jangan berfikir undang-undang yang menyusahkan rakyat itu adalah undang-undang yang bagus. Rakyat berkuasa, rakyat berpengaruh untuk mempengaruhi wakil-wakil rakyat untuk merombak kembali undang-undang yang menyusahkan rakyat. Dan banyak undang-undang yang menyusahkan rakyat. Saya boleh banyak contoh. Salah antara contohnya dalam bidang perniagaan. Saya rasa dari segi kewangan di Malaysia ni, bank negara terlalu too much regulations sampai liquidity jadi masalah. Too much regulation, terlalu banyak peraturan-peraturan yang menyusahkan rakyat. Jadi itu kena dirombak balik. Faham ya? Ini isu yang lebih besar daripada isu kaum tau. Sangat besar. Yang akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Itu memang penting lah. Itu tertib. Kita kena ada tertib. Kita kena ada apa?
Adab. Jadi tertib dan adab tu sangat penting. Jadi bila kita bercakap sopan, kita ada adab dan tertib, insya-Allah satu, kita bersatu. Yang keduanya, bila kita sopan, otak kita berjalan dengan lebih elok. Kita boleh berbahasa dengan lebih tepat. Kita boleh ada hujah dan perbincangan yang lebih menarik. Dan kita boleh bertukar-tukar fikiran. Dan kesemua ini insya-Allah akan menimbulkan satu negara yang bertamadun, a civilized society. Bukan kalau tengok netizen, minta maaf lah, kalau tengok netizen sekarang, especially netizen berkaitan dengan politik, maki memaki, itu kan level budaya kita di Malaysia ni kan. Betul Sri? Ya. Kalau saya boleh bertanya, sebelum ni saya ada lontarkan satu senario yang mengatakan bahawa adakah mereka faham, iaitu rakyat kita ni faham ataupun tidak. Yang mana Datuk Seri katakan kebanyakan daripada generasi Datuk Seri, kawan-kawan Datuk Seri faham berkaitan dengan rukun negara ini. Jadi soalan susulan tersebut, jika kita ambil kira kesemuanya faham, ada juga situasi yang mana perbincangan berkaitan rukun negara ini yang mana menyebabkan laporan polis telah dibuat sebagai contoh, kan, disebabkan keluarnya pandangan berkaitan rukun negara. Ada yang mengatakan ini menyentuh isu sensitif 3R. Datuk Seri memberitahu sebentar tadi, perbincangan ini penting. Jadi macam mana kita nak balance kan, atau kita nak imbangkan untuk menjaga isu-isu sensitif, pada masa yang sama mewujudkan perbincangan-perbincangan, dan juga ketiganya adalah, adakah bagi pandangan Datuk Seri rukun negara ini sendiri yang menyentuh isu 3R ataupun ia memberi penyelesaian terhadap isu 3R itu sendiri. Okey. Itu satu soalan yang sangat bagus. Pertamanya ialah Fulia tanya berkaitan dengan bagaimanakah kita nak imbangi perbincangan tentang rukun negara. Sebab ada yang menganggap sebagai sensitif, ada yang menganggap sebagai perlu. Okey. Kalau kita lihat pada mana-mana masyarakat dan mana-mana isu sekalipun, even kalau kita bincang tentang isu pengangguran, dia juga satu isu yang sensitif. Poin yang pertama ialah hanya kerana sesuatu isu itu sensitif tidak bermakna kita tidak boleh bincang. Itu satu perkara yang kita harus setuju bersama kita. Masyarakat harus setuju bahawa janganlah kita tidak bincang suatu isu kerana ianya sensitif. Sebab banyak perkara-perkara penting dalam kehidupan adalah sensitif. Banyak perkara even dalam peribadi pun. Banyak perkara yang sensitif itulah yang paling mustahak, perlu dibincang, perlu dihadapi, perlu dihuraikan. Itu pertama kita janji. Okay, bila sama-sama kita dah setuju, okey. Yang keduanya ialah kita cuba sedaya kita kena faham bahawa manusia ini berbeza-beza. Manusia berbeza-beza bukan saja dari segi kepandaian, juga berbeza-beza dari segi keilmuan, tahap ilmu yang mereka ada. Mereka juga berbeza-beza dari segi tahap kepemikiran. Ada yang setengah yang boleh berfikir. Ada yang setengah tu kurang, tak boleh dia orang bodoh, tapi dia orang kurang boleh berfikir. Ada yang setengah yang kurang kefahaman, lambat nak faham. Ada yang cepat faham. Jadi oleh kerana perkara-perkara perbezaan manusia inilah yang akan menimbulkan konflik dan ketegangan. Jadi itu satu perkara yang kita kena cuba untuk balance. Okey, akhirnya dari segi praktikalnya, apa yang akan berlaku kalau dianggap sebagai sensitif? Mereka akan buat police report. Jadi kita harapkan bahawa mereka yang berada dalam institusi polis sebagai contoh, mereka diberi budi bicara. Jadi mereka haruslah gunakan budi bicara. Janganlah semata-mata kan satu laporan dibuat maka ditangkap dan di-charge. Jadi kita harapkan masyarakat tu sendiri mempunyai masyarakat yang matang. Matang di PDRN sebagai contoh. Polis yang dapat terima laporan itu, kita berdoa dan harap dia matang. Kalau dia belum matang, kita kena tingkatkan pendidikan kita untuk memastikan bahawa pegawai-pegawai polis yang pergi kepada PDRM itu adalah pegawai-pegawai yang matang. Kena mula dengan sistem pendidikan kita itu. Begitu juga kita harapkan bahawa yang mereka yang ada di pejabat pegawai negara. Sebab pejabat pegawai negara yang akan charge, tuduh, mereka juga matang. Mereka juga mempunyai pandangan yang liberal, pandangan yang terbuka. Mereka juga mempunyai ilmu. Mereka juga ada bijaksana. Kalau mereka bukan bijaksana, mereka tidak punya ilmu yang tinggi, mana balik sistem pendidikan sekali lagi. Faham ya? Jadi kita kena pastikan sistem pendidikan kita tu bagus, penting untuk melahirkan graduan-graduan yang bijaksana, yang matang, yang mengisi di pejabat pendaftaran negara, pejabat pegawai negara, di PDRM dan banyak institusi-institusi penguatkuasaan.
Sebab akhirnya penguatkuasa yang akan bertindakan. Jadi saya sarankan mereka harus gunakanlah budi bicara. Anak-anak mesti berkelahi. Bukan semua perkelahian itu mesti dihukum. Kan? Kadang kita close one eye, tutup mata. Tak apa, anak aku bergaduh ni. Dia bukan bergaduh jahat. Bergaduh kerana nak memperbaiki keluarga, nak memperbaiki family. Jadi kita perlu ada sikap sedemikian. Jadi kalau saya AG, saya akan pastikan saya punya DBP semua ada sikapnya tu. Kalau saya IGP, saya akan pastikan CPO saya semua tu akan sikap begitu. Kalau saya SPRM punya chief, saya akan pastikan macam tu. Kalau saya Perdana Menteri, saya akan pastikan semua cabinet member saya akan bersikap sedemikian. Jadi setiap ketua-ketua itulah yang kena pastikan. Kan? Jadi selain daripada kita berdoa kepada Tuhan supaya kita mempunyai ketua-ketua, sama ada ketua negara, ketua penguasa ataupun mana-mana kan, ketua-ketua yang bijaksana, yang berilmu, kita juga kena pastikan sistem pendidikan kita tu melahirkan rakyat-rakyat yang berkualiti. Jadi kita kena kembali Fudil lah, lihat kepada rakyat-rakyat kita ni. Sebab kita kena ingat satu perkara. Tindak tanduk tahap pemikiran rakyat kita mencerminkan sistem pendidikan kita. Tindak tanduk tahap pemikiran rakyat kita juga akan menentukan tahap pencapaian negara kita di masa yang akan datang. Jadi dia semua saling berkait. Okey. Yang ketiganya berkaitan dengan 3R. Semestinya rukun negara tu memang berkaitan 3R pun. Yang berkaitan dengan raja, ia berkaitan dengan ras, ia berkaitan dengan apa yang akhirnya agama memang berkaitan pun. Jadi pada saya perbincangan 3R tu satu perbincangan tidak dapat kita lari dalam negara ini. Tak dapat lari. Yang ditekankan pada saya ialah penguatkuasa harus lihat sama ada perbincangan 3R itu dilakukan dengan niat mewujudkan kacau bilau. Niat tu mesti ada. Jelas ini memang berniat untuk mengajar kacau bilau. Kadang-kadang dia tak ada niat tapi wujud kacau bilau. Janganlah pergi, kan? Kita guna akal lah. Akhirnya saya percayalah Fudil lah, kita boleh tipu sesiapa pun lah. Kita tak boleh tipu diri kita sendiri, dan kita pasti tidak boleh tipu Allah SWT. Kan? Jadi pada penguasa yang nak membodek kerajaan kau jawablah pada Allah SWT nanti. Kau pasti akan mati. Kau pasti, kan? Itu sepastinya kau jawablah pada Allah. Untuk apa yang kau dapat di sini kan, sebab kau nak bodek kau ni kan, kau jawablah. Kadang-kadang kalau hidup kamu lagi tidak bagus, lepas kau bersara kau hidup lama 10 tahun, kau 10 tahun betul baguslah. Tobatlah kamu satu. Dah tak boleh tobat dah pun, kau merana seorang-seorang. Kuasa tak ada, siapa pun tak ada nak jaga kamu. Tengok kau lihat apa kesalahan, bagaimana kamu salah gunakan kuasa melalui tangan kamu. 10 tahun tu kamu nampaklah. Mungkin kamu bernasib baik, kamu jadi dementia ataupun Alzheimer, kamu tak ingat. Alhamdulillah, kalau kamu ingat, berasalah kamu. Datuk Seri, dalam era media sosial Datuk Seri, yang mana information travel very fast, adakah Datuk Seri, pandangan Datuk Seri akan memperkukuhkan prinsip-prinsip rukun negara ni ataupun ia akan melemah? Dia terpulang pada naratif. Yes. Pada saya lah, dia terpulang pada kecenderungan. Saya selalu tanya tau, kenapa, sebagai contoh, ada setengah orang dia cenderung untuk bincang agama. Ada orang lain dia cenderung bincang agama dari segi ritual semata-mata. Ada orang lain dia cenderung bincang agama dari segi amalan yang sebenarnya. Ada orang yang dia cenderung bincang agama dari segi aku ni orang yang beragama, bagaimanakah agama aku ni dapat membantu orang lain dalam hidup ini, akhirat lah boleh sampai pun, kan? Jadi ini semua kecenderungan. Kenapa ada orang berkecenderungan untuk kekayaan? Semua orang suka kaya, tapi ada setengah orang tu dia cenderung untuk kekayaan. Dia sanggup melakukan apa saja. Jadi apa yang saya cuba tekankan di sini ialah kita kena lihat kepada kecenderungan kita. Seorang pemimpin sebagai contoh, seorang Perdana Menteri sebagai contoh, dia harus lihat kepada kecenderungan masyarakat. Dan dia kena berlaku adil dan jujur. Dia kata, Malaysia ni, dia berkecenderungan kepada perbincangan tentang race, perkauman. Jadi, dan kecenderungan untuk bincang tentang perkauman itu satu kecenderungan yang membuat perkara-perkara negatif. Dia kena jujur pada diri sendiri tau. Dan bila dia jujur, dia kata, bagaimana aku nak memberhentikan kecenderungan terhadap perbincangan perkauman ini yang negatif. Jadi dia akan buat polisi-polisi kerajaan yang dapat mengubah kecenderungan ini kepada kecenderungan terhadap kemanusiaan. Sebagai contoh, kecenderungan terhadap kemalaysianan. Sebagai contoh, bagaimana dia cenderung terhadap bagaimana kita nak bagi rakyat Malaysia ni bersatu padu.
Jadi saya minta lah negara kita ni, pendidik-pendidik, pemimpin-pemimpin yang dengar, Anwar Ibrahim sekalipun, dia masih ada masa lagi kan, 2 tahun lagi, kecenderungan. Lihat pada binalah satu kecenderungan untuk rakyat Malaysia berfikir. Binalah satu kecenderungan untuk rakyat Malaysia berihsan. Binalah satu kecenderungan untuk rakyat Malaysia berbincang hal-hal yang penting kepada negara. Kan? Alihlah daripada perbincangan kecenderungan kepada kemelayuan, keindiaan, kecinaan dan sebagainya. Kita nak membina satu negara bangsa kan? Betul tak? Jadi kalau kita bina satu negara bangsa, satu rakyat Malaysia, buatlah bahasa Malaysia, cukup dengan bahasa Melayu. Saya tahu dari segi sentimen bahasa Melayu lagi bunyi sedap kan, orang takut. Kalau tukar bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia, nanti hilang Melayu. Hello, Melayu dari dulu sampai sekarang wujud lah. 1000 tahun dulu Chola Dynasty, lepas tu bawa British, lepas tu bawa Portugis, lepas tu bawa Jepun. Melayu masih ada lagi tau. Melayu ni cekal lah. Siapa yang bagi Melayu jadi penakut? Adakah tukar nama bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia, tiba-tiba Melayu akan hilang? Sejak bila dia orang jadi Tuhan lah? Dia faham? Kan? Dan kenapa saya sebut tentang bahasa Malaysia? Sebab you nak wujudkan satu bangsa, you nak wujudkan satu bahasa untuk semua rakyat Malaysia. Dan kalau kita lihat pada bahasa Malaysia hari ini, come on lah, let's be honest lah. Implikasi, bahasa apa tu? Duplikasi. English. Mak aku pun tak faham. Kan? Betul tak? Karbon dioksida. Bahasa Melayu. So, dari aspek kita kalau betul-betul sincere, ikhlas nak wujudkan satu negara Malaysia, apa salahnya kita panggil ia sebagai bahasa Malaysia? Ini tak kita berubah-ubah. Orang boleh datang, dia takut dia bawa bahasa Melayu. Takut dia bawa bahasa kebangsaan. Takut dia bawa bahasa ni. Saya tahu ada yang akan berhujah. Tetapi Datuk Seri ni salah lah sebab dalam perlembagaan disebut bahasa Melayu. Betul lah, ubahlah. Apa susah-susah sangat? Itu bukan ayat Quran. Faham kan? Dia punya solution, dia punya penyelesaian mudah je. Masing-masing menyusahkan penyelesaian sebab dia takut poyok nasi dia hilang. Kan? Lagi susah orang tu, susah ni kan. Orang senang je. Berkepentingan. Berkepentingan. Dia kena bagi bunyi susah sikit kan. Macam peguam kadang. Dia bagi benda tu bunyi rumit, bunyi susah. So, kalau tak percaya, baru orang dia boleh charge fees. Tak boleh macam tu. So banyak benda-benda, pada saya percaya, banyak benda-benda yang kebenaran tu mudah. Datuk Seri, saya ingin sentuh sikit sebab Datuk Seri ada bangkitkan berkaitan pendidikan. Betapa pentingnya pendidikan dan juga rukun negara ni. Sebagaimana kita tahu, semua student-student, pelajar-pelajar, mereka akan ulang lagi dan lagi, Datuk Seri, setiap minggu. Akan tetapi, macam mana Datuk Seri sebutkan, hampir 20 tahun wujudnya rukun negara ni, daripada segi kesan rukun negara tersebut, masih ada kekurangan. Apakah cara kita nak, orang kata, melentur buluh dari rebungnya daripada sekolah ni, Datuk Seri? Mereka telah mengulang. Adakah pertambahan-pertambahan yang boleh kita buat supaya elemen-elemen ataupun nilai-nilai di dalam rukun negara ni mereka dapat lahirkan, Datuk Seri? Yang pertama sekali, Fudil, kecuali Fudil tahu sesuatu yang saya tidak tahulah. Setahu saya, sekarang tak ada dah rukun negara di belakang buku. Tak ada dah. Ada ke, Faiz? Tak ada, sekarang tak ada dah. Jadi itu kena mula balik. Kena letak balik rukun negara ni belakang buku-buku tulis di sekolah. Itu kena mula balik. Yang keduanya, saya juga tahu banyak sekolah-sekolah yang tak melafazkan rukun negara. Fudil lah? Adil? Fudil lah, Faiz tak ada kan? Tak ada juga. Tak ada. Jadi itu kena buat. Jadi kita mula dengan pendedahan. Pendedahan visual. Pendedahan dari segi letak kat buku, mungkin letak kat sekolah, mungkin buatkan dinding sekolah tu, apa prinsip-prinsip rukun negara. Jadi kita nampak. Dan dia juga mempunyai satu kesan yang besar kepada minda. Macam saya di sekolah Penang Free, ada satu ayat besar dalam sekolah saya tau. Academic brilliance is no substitute for poverty of character. Itu saya tengok masa saya tingkatan 3. Kepandaian akademik tidak menjadi pengganti kepada kecacatan peribadi. Itu memberi pengaruh yang besar kepada saya. Maknanya orang yang pandai tu tak semestinya dia yang terbaik. Kalau dia cacat dari segi peribadi, kepandaian kamu tu mestilah sesuatu yang boleh membantu masyarakat. Kamu pandai, kamu simpankan kamu je lah.
Kecuali kalau kepandaian kamu tu dapat membantu masyarakat, alhamdulillah. Jadi perkara yang sama juga kita boleh mulakan dengan mengadakan ulang balik rukun negara di belakang buku tulis. Yang keduanya di dinding sekolah. Yang ketiganya juga boleh mula balik di perhimpunan sekolah. Ikrar tu balik. Yang keempatnya, buatlah beberapa program-program dapat bincang tentang apa tu bahagian pertama, preamble tu. Apa yang dimaksudkan tentang memelihara satu hidup demokratik dan sebagainya. Jadi rukun negara ni, Fudil, boleh diwujudkan sebagai satu subjek di sekolah. Dan satu subjek yang cukup mendalam atau yang simple. Dia boleh jadi satu perkara yang besar ataupun perkara yang kecil. Jadi itu satu cara yang boleh kita lakukan. Mungkin wujud sebagai satu kurikulum rukun negara. Rukun negara, misi ataupun wawasan rakyat bersama. Itu satu perkara yang bagus yang dapat ni. Yang saya tekankan rukun negara ni, Fudil, sebab Malaysia masih tidak ada a common principle among all Malaysians. Malaysia ni, rakyat Malaysia ni masih merupakan rakyat yang berkecamuk. Haru biru, kata orang Penang. Sebab kalau tanya pada rakyat, apakah impian bersama? Tak ada. Ada yang mengatakan, saya nak wujudkan negara Islam. Dia tak faham pun apa itu negara Islam. Dia tak faham pun. Tapi dia nak negara Islam. Ada yang lain, dia nak negara sekular. Dia pun tak faham apa itu negara sekular. Jadi kita rakyat Malaysia seolah-olah nak pergi ke haluan yang berbeza-beza. Bila kita rakyat Malaysia yang nak pergi haluan yang berbeza-beza, bolehkah Malaysia sampai pada satu tempat yang sama? Tidak ada. We don't have a common goal. We don't have a common Malaysian dream. Jadi kita perlu rakyat atau Perdana Menteri yang berani hilang kursi lah. Kan? Kalau nak fikir aku boleh hidup lagi dah next term tu susah lah. Susah sangat. Susah. Kan? Susah. Kita perlu Perdana Menteri yang kata, okey, ini aku akan ada di sini 4 tahun, lantak lah. Tak dapat yang tahun kelima, lantak. Aku dapat apa yang perlu untuk kebaikan negara. Dan insya-Allah. Kan? Kalau kita fikir the next election ke, susah. Berkompromi, dia susah. Kena buat sesuatu yang best. Kalau Rasulullah berkompromi, kita tak dapat la ilaha illallah. Langsung tak dapat. Faham? Ada perkara yang tidak boleh berkompromi. Okey. Jadi itu. Jadi benda-benda inilah yang boleh dilakukan untuk pendek kata, kita perlu pendedahan kepada rukun negara dengan pelbagai cara. Last, Sri. Daripada segi media, daripada pendapat Sri, how exactly dia boleh, apakah cara media ni sendiri dapat membantu untuk menghidupkan nilai-nilai ni, ataupun adakah media ni salah satu outlet yang boleh meruntuhkan nilai-nilai rukun negara? Okey, media ni dia cukup powerful. Media ni sangat berkuasa. Media mempunyai kuasa yang sangat hebat lah. Dan media boleh membuat masyarakat tu maju ataupun mundur, terutamanya kerana bila rakyat kebanyakan tidak berfikir, dia terima apa yang dalam media sebagai kebenaran. Dan hari ini cabaran menjadi lagi besar. Cuba Fudil fikir, satu ketika dulu mungkin yang generasi yang umur 30 tak faham benda ni. Satu ketika dulu masa saya umur 30 cuma ada surat khabar aje. Betul, ada televisyen, TV1, TV2, TV3. Tak ada banyak-banyak televisyen, tak ada. Jadi apa berita yang kami terima adalah TV1, TV2, TV3. Itu je TV. Tak ada kata Astro, tak ada lagi masa tu. TV3 Astro kot masa tu. Okey, itu 3 TV. Surat khabar ada beberapa saja, 5-6 surat khabar. Jadi itulah berita kami. Jadi apa yang pemimpin bercakap susah nak nilai. Itu zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad. Cuba bandingkan hari ini. Jadi masa tu kita fikir itulah media. Jadi itulah masa tu kita mudah dikawal. Tapi pada masa itu pun mereka yang boleh berfikir, yang boleh menilai tidak mudah ditipu ketika itu pun. Dan tiba-tiba Allah bagi banyak media, social media bertimbun-timbun. Kalau buka hari ni banyak podcast, sampai terlalu banyak podcast. Kita di antara awal lah yang buat YouTube. Betul, kita banyak. Kalau tengok for the past sejak kita start 5-6 years ago, sekarang banyak kan YouTube banyak. Dan netizen ramai. Tapi adakah itu lagi bagus? Satu ketika dia jadi bagus sebab banyak alternative news. Hari ini jadi lagi masalah sebab apa? Algoritma. Maknanya kamu akan terima berita-berita yang kamu cenderung. Sebab algoritma akan bagi kamu apa yang kamu dengar aja. Jadi kamu rasakan itulah dunia. Walau kamu tak tahu yang dunia itu lagi luas. Walau kamu tak tahu dunia itu mempunyai pandangan-pandangan yang jauh lebih berbeza. Jadi ini antara cabaran-cabaran moden yang kita hadapi sekarang.
Jadi kita mestilah menjadi manusia yang lebih boleh bernilai. Itu belum kira lagi deep fake dan sebagainya. Nak nilai macam mana kan. Jadi hari ini cabaran media sangat besar. Anyway, kembali balik bagaimanakah peranan media dalam rukun negara. Dia simple. Rukun negara, saya minta media memberi tumpuan dan perhatian dan pendedahan yang lebih besar terhadap prinsip-prinsip rukun negara dengan cara-cara yang lebih kreatif kepada rakyat jelata. Daripada sebab contoh mungkin program macam yang kita buat ni viral lah sebanyak mana mungkin. Betul. Kan? Betul. Datuk Seri, saya dapat daripada apa yang Datuk Seri terangkan sebentar tadi, banyak nilai-nilai Rapira itu sendiri, antaranya adalah berfikir. Cuma daripada segi ihsan ni sendiri, macam mana kita boleh keluarkan daripada rukun negara ni sifat itu sendiri, ihsan. Okey, sifat ihsan tu dia datang pada dua tau, saya lihat di sini sebenarnya. Kepercayaan pada Tuhan tu akan melahirkan keihsanan. Ya, sebab kita terutama tengok orang Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahim. Keihsanan. Ya, jadi kalau orang Islam tu dia betul-betul dia tak sebut, dia tak Bismillahirrahmanirrahim dia makan. Upacara. Aku nak sebut Bismillah lah. Dia kau faham ke Bismillah tu, kau menjiwai tak apa Bismillah itu. Cuba you bayangkan Fudil lah, kalau you sebut Bismillahirrahmanirrahim, bolehkah kamu mengeluarkan kata-kata yang binasa kepada orang lain? Boleh? Tak boleh. Jadi Bismillah tu, kalau kita menjiwai Bismillahirrahmanirrahim tu, dalam segala perkara yang kita buat, kita tidak akan buat perkara-perkara yang tidak baik. Tidak baik. Langsung kita akan buat. Impossible, mustahil. Kalau kita menjiwai. Tapi kalau kita tak menjiwai, kita akan jadikan sebagai upacara je lah. Kalau orang bagi benda yang tak halal, kita akan Bismillah. Duit yang tak halal, kita ambil Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kita menjiwai. Bila kita menjiwai, kita, oh Bismillahirrahmanirrahim, maknanya, aku sebenarnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasih. Takkan bila aku sebut nama Allah, kena buat benda-benda yang tak betul. Dan saya maksud bukan benda-benda yang tak betul dari segi agama sempit. Maksud dari segi maki orang, curi dia orang, tipu orang, kerja tak betul. Kerja patut sampai pukul 4:30, 4 dah nak belah dah. Pagi datang makan breakfast berjelah-jelah. Orang tunggu kaunter, kita tak layan. Dan sebagainya. Semua tu pada saya kecurian, pecah amanah, langgar dengan surah Al-Baqarah ayat 177. Sebab orang yang diberikan amanah, dia tak, tapi dia rasa halal. Kan? Halal wal sahlan. Jadi kalau kita selami isi kepada apa yang kita buat, insya-Allah dia akan timbul keihsanan. Dan satu perkara yang saya nak puji PMX lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Dia merupakan Perdana Menteri yang pertama yang meletakkan keihsanan, compassion sebagai polisi negara. Perasan tak? Tak perasan. Tak perasan. Itulah antara nilai madani yang letak tu, antaranya ialah keihsanan atau compassion. Tapi malangnya mereka belum support kita yayasan lagi. Yayasan yayasan mungkin Anwar tak tahu kot. Kita yayasan Rapira, kita sokong dia punya keihsanan tu. Bagus, sebab keihsanan tu penting. Dan keihsanan tu boleh disikap, keihsanan penting dalam semua aspek kehidupan kita. Sama ada kita seorang politik, seorang peniaga, seorang peguam, seorang penguatkuasa, semua aspek, seorang hakim. Jadi nilai keihsanan sangat penting. Jadi lebih banyak lagi perbincangan tentang keihsanan. Dan dalam kita nak mengubah ataupun mendidik masyarakat Fudil lah, di antara perkara yang penting ialah fulus. Duit lah. Sumber-sumber yang saya sebut tadi tu. Adakah sumber-sumber tu kita agihkan untuk kecenderungan perbincangan yang membodek pemimpin sahaja, ataupun kita alihkan sumber-sumber dan kewangan kepada perkara-perkara yang dapat mendidik rakyat, yang dapat membantu rakyat, yang dapat rakyat membangun, rakyat mematangkan rakyat. Jadi kalau Yayasan Rapira sebab itu kita dapat dana, kita lewat macam-macam program untuk meyakinkan rakyat, untuk mendedahkan rakyat peri pentingnya sikap keihsanan dalam membina satu negara bangsa. Jadi kita ni yayasan yang miskin, apa-apa. Setakat boleh berbuih je lah. InsyaAllah Zuri. Dia akan sampai kepada orang-orang. InsyaAllah. Dan ramai kan. Sebab penting Zuri, saya percaya penting untuk, sebab kita dah lalui beberapa tahun daripada wujudnya rukun negara. Dan berdasarkan apa yang saya faham hari ini, terdapat banyak nilai-nilai rukun negara yang perlu kita yang pertama fahami dahulu. Dan kedua baru datang implikasi ataupun execution ataupun pelaksanaan. Jadi untuk perkara tersebut saya percaya
perbincangan kita hari ini sedikit sebanyak telah memberikan cahaya pada rukun negara ini. InsyaAllah. Dan macam Datuk Seri cakap tadi, ada akhir kata untuk pendengar-pendengar kita. Akhir kata, saya berharap semua rakyat Malaysia, terutamanya pemimpin-pemimpin politik, pemimpin persatuan dan sebagainya, familiarize. Familiarize apa bahasa Melayu? Memahami, mensebatikan diri dengan prinsip-prinsip rukun negara, terutamanya objektif masyarakat Malaysia yang ingin dicapai oleh rukun negara. Kerana kelima-lima prinsip rukun negara itu sangat penting dan berupaya menjadi dasar untuk mewujudkan satu Malaysia yang mempunyai common intention ataupun satu matlamat yang sama. Itulah insyaAllah. That's the best way to put it. Thank you so much, Datuk Seri. Thank you, Cik Buda. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. InsyaAllah. Dan kepada sesiapa penonton kita, jangan lupa untuk like, share, subscribe. Supaya apa? Supaya ilmu-ilmu ini yang penting bukan saja untuk diri kita, bahkan untuk society as a whole dapat berkembang. Dan saya tambah sikit lah. Saya diberitahu oleh kami punya technician bahawa daripada 100% yang melihat program kita, hanya lebih kurang 12% saja yang subscribe. Jadi 80% belum subscribe lagi. Jadi saya harap subscribe. Betul. Ia akan membantu kita untuk capai ataupun sampai kepada pendengar-pendengar yang seharusnya mendengar perkara ini. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Seri. Thank you for listening. Terima kasih penonton kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.